Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang untuk mendalami ayat-ayatnya. Sebenarnya ini adalah kuliah gantian untuk kuliah yang lalu yang membincangkan tentang ayat 153 dan 154 daripada surah An-Nisa. Kerana pada masa itu ada gangguan internet, jadi kuliah tidak dirakamkan. Jadi pada hari ini saya mengambil kesempatan ini untuk mengulang semula apa yang telah saya bincangkan pada hari itu berkenaan dengan ayat 153 dan 154 daripada surah An-Nisa ini. Jadi marilah sama-sama kita membacanya dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arina Allah jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bi dhulmihim. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-153 dimulai dengan yas'aluka. Apa makna yas'aluka? Dia meminta.
dia meminta. Dalam dalam konteks yang lain, yas'aluka ini juga memberi makna dia bertanya. Yes, asalnya dua perkataan di sini, yas'alu dan juga ka. Yas'alu dia meminta atau dia bertanya, ka akan engkau. Satu kaedah yang perlu kita ingat sampai bila-bila, apabila dhamir yang selepasnya bersambung dengan fi'il sebelumnya itu, maka dhamir itu kita beri makna akan. Dalam arti kata lain, kita jadikan dhamir itu sebagai maf'ul bih yang kena, yang menjadi objek kepada fi'il sebelumnya. Itu sekiranya dhamir tersebut bersambung. Kalau dhamir itu berpisah, kita tidak memberi makna akan. Tapi kalau bersambung, dhamir yang baris seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu dhamir hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya ataupun ni, kemudian na. Ini semua adalah dhamir-dhamir yang baris. Dhamir-dhamir yang muttasil, bukan baris. Dia dhamir yang baris. Apa sahaja dhamir yang kita boleh lihat itu adalah yang baris, yang nyata. Kalau tak boleh dilihat, sebagai contoh, sa'ala, telah bertanya ia atau telah meminta ia. Dhamir bagi ia tu tak kelihatan. Itu kita panggil sebagai mustatir. Dhamir yang tersembunyi, mustatir. Tapi kalau boleh nampak, seperti mana ka di sini, kita panggil sebagai baris. Tapi kalau nak kata bersambung tadi, kita panggil dhamir itu dhamir yang muttasil. Kalau berpisah, kita panggil dhamir munfasil. Apa dhamir munfasil? Dhamir seperti huwa, huma, hum itu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana dan juga nahnu itu semua adalah dhamir yang munfasil, dhamir yang berpisah. Kerana kedudukannya dalam ayat itu berpisah dengan mana-mana perkataan sebelum ataupun selepasnya. Tapi kalau muttasil itu bersambung. Bersambung dalam erti kata bersambung dengan perkataan sebelumnya, bukan dengan perkataan selepasnya. Itu syarat pada dhamir yang bersambung ini. Bersambungnya itu adalah dengan perkataan sebelumnya. Jadi kaedahnya tadi, kalau dhamir itu bersambung dengan fi'il sebelumnya, adakah fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', kecuali termasuk juga fi'il amar. Tapi yang pastinya fi'il madhi dan fi'il mudhari', maka dhamir tadi kita bagi makna akan. Yas'alu, dia meminta. Kalau dalam konteks ayat yang lain, dia bertanya. Tapi di sini kita bagi makna dia meminta. Ka akan engkau. Kaedahnya bila ayat Al-Quran menggunakan engkau, sama ada anta ataupun ka, ataupun fi'il amar yang menunjukkan kepada engkau, kepada mukhatab, seorang mukhatab. Mukhatab itu orang yang berhadapan, pihak yang berhadapan dengan kita.
dan bilangannya seorang, mufrad, itu adalah menunjukkan kepada, kebiasaannya menunjukkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Jadi dia meminta akan engkau, wahai Muhammad, ataupun dalam ayat yang lain dia meminta kepada engkau, wahai Muhammad, oleh ahli al-kitabi, kitab, oleh ahli kitab, iaitu yang disebut di sini orang-orang Yahudi. Mengikut tafsir pimpinan Ar-Rahman di sini, ahli kitab itu ialah orang-orang Yahudi. An tunazzila, agar, an ini dalam konteks yang lain kita boleh bagi makna, dalam harfiah itu sendiri pun an ini makna asalnya ialah bahawa. Jadi mengikut konteks saya ini, an di situ ialah agar, tunazzila, agar engkau, tunazzila, yang kita nampak di sini ada ta di depannya, maka ta tadi, ta mudhara'ah itu tadi, ta mudhari' itu tadi menunjukkan bahawa kalimah ini fi'il mudhari', seperti mana yas'alu tadi. Ya di situ ialah ya mudhara'ah, kita panggil ya mudhari', yang menunjukkan perkataan itu ialah fi'il mudhari'. Jadi tunazzila, engkau, nazzila ni apa? Diambil daripada perkataan nazzala ataupun tanzil, turun, penurunan. Jadi tunazzila, engkau menurunkan, alaihim, atas mereka, kitaban, akan kitab, min daripada as-sama'i, daripada langit. Min huruf jar, as-sama'i isim majrur. Apa tanda majrurnya? Baris bawah pada huruf terakhirnya. Maknanya tadi kita dah jumpa maf'ul bih bagi perkataan tunazzila itu apa dia? Perkataan kitaban. Maf'ul bih ataupun yang kena pada kalimah tunazzila, engkau menurunkan apa dia? Apa objeknya? Kitaban, akan kitab. Jadi sebab itulah kitaban di situ berbaris atas. Kitaban di situ dalam bentuk mansub, kerana dia dah jadi maf'ul bih kepada tunazzila. Fa'il mudhari', jar dan majrur alaihim minas sama. Ini kalau tidak ada dalam ayat pun, saya bercakap dalam konteks bahasa Arab, bukan dalam konteks Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran, satu huruf pun tak boleh dibuang. Tapi dalam tata bahasa Arab, perkataan alaihim minas sama ataupun apa-apa rangkap jar dan majrur itu adalah tambahan saja bagi ayat tersebut. Kerana ayat sudah lengkap. Ayat sudah ada fa'il dan juga maf'ul bihnya. Kadang-kadang memerlukan fa'ilnya. Kadang-kadang tak diperlukan pun maf'ul bihnya. Seperti fa'il yang tidak memerlukan. Fa'il naqis contohnya, yang tidak memerlukan maf'ul bih. Sebagai contoh, berdiri, perbuatan berdiri, dia tidak memerlukan objek.
Dia berdiri di atas apa tu, di atas apa-apa objek tu, itu bukan objeknya. Kerana berdiri ni tak memerlukan objek. Sebagai contoh, banyak lagi lah perkara-perkara lain. Dia berjalan. Berjalan tak memerlukan objek. Hanya perbuatan yang memerlukan objek saja yang memerlukan maf'ul bih. Jadi rangka yang penting bagi ayat ialah kalau ayat itu ialah jumlah fi'liyah, mestilah ada fa'il, kemudian ada fa'ilnya, kemudian ada maf'ul bihnya. Tapi di sini tak ada fa'ilnya, tak ada lah. Tapi nak kata kalau yang penting mesti ada 3 perkara ni. Makna kalau tak ada rangkap yang lain tu pun tak apa. Itu sebagai tambahan saja. Ada fa'il dan juga mesti ada ada maf'ul bih. 3 perkara ni. Maknanya kalau ada jar dan majrur alaihim, dalam ayat ni alaihim dan juga minas sama, itu adalah tambahan saja dalam konteks tata bahasa lah. Kalau tak ada, ayat itu taklah terkesan. Sebagai contoh, tunazzila kitaban. Engkau menurunkan akan kitab. Ayat itu sudah mencapai maksud yang utama. Maknanya minas sama alaihim ini adalah tambahan saja. Tapi poin ayat itu, makna yang utama bagi ayat itu ialah tunazzila kitaban. Jadi sebab tu perkataan tambahan, rangkap-rangkap tambahan alaihim minas sama ini dalam i'rab kita panggil sebagai muta'alliqan. Muta'alliq yang bersangkut paut kepada perkataan sebelumnya. Minas sama muta'alliqan dengan kitaban. Alaihim muta'alliqan pada tunazzila. Jadi yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahli kitab, iaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu wahai Muhammad agar kamu menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Nah, ini bukan seperti mana yang biasa diterima oleh mereka, iaitu melalui perantaraan Nabi Muhammad itu sendiri. Tapi yang mereka minta ini adalah supaya Al-Quran itu ataupun kitab itu diturunkan terus daripada langit kepada mereka tanpa ada perantaraan oleh Nabi Muhammad. Maknanya orang Yahudi ni minta supaya Nabi Muhammad minta pada Allah diturunkan kitab petunjuk, Al-Quran lah, seperti Al-Quran, untuk diturunkan terus pada mereka ni. Maka apa kata Allah? Faqad maka sesungguhnya sa'alu telah meminta mereka. Ni ikut konteks ayat macam yas'alu tadi. Kalau yas'alu tadi fi'il mudhari'. Kalau sa'alu fi'il madhi. Tapi bilangannya berbezalah untuk ramai. Telah meminta oleh mereka Musa akan Musa. Musa di sini kita tak nampak bentuk mansubnya kerana Musa ini diakhiri dengan huruf ya di situ ataupun alif yang tidak boleh menerima perubahan baris.
Jadi Musa kita nak tahu dia mansub melihat kepada ayat. Jangan lihat kepada perkataan. Sebab perkataan tu tak berubah. Perkataan Musa ni dia fa'il ke, dia maf'ul bih ke, dia dia jadi marfu' ke, mansub ke, majrur ke, tetap Musa. Dia tak jadi Musayu ataupun Musai, Musi contohnya, dia tak berubah. Tetap dia kekal Musa. Tapi kalau nama Nabi yang lain, Ibrahim, Ibrahimu, dia boleh berubah jadi Ibrahima. Kemudian apa lagi? Yang tidak berubah ni contohnya Isa. Isa tak berubah kerana diakhiri oleh alif yang ada ya di bawahnya. Musa akan Musa. Dulu mereka pernah minta, mereka orang Yahudi ni tadi, pernah meminta kepada Nabi Musa, akbara, yang lebih besar, akan yang lebih besar. Akbara, akan yang lebih besar. Kerana di akhirnya ada bari atas di situ menunjukkan bahawa akbara ini adalah maf'ul bih kepada sa'alu tadi. Yang lebih besar min daripada zalika, itu. Daripada itu tu daripada apa? Daripada dia minta kepada engkau untuk diturunkan Al-Quran terus pada mereka ni. Dulu zaman Nabi Musa, mereka pernah minta pada Nabi Musa yang lebih besar daripada itu, lebih dahsyat daripada itu. Faqalu, maka qalu, telah berkata mereka, ari, perlihatkanlah oleh engkau. Itu makna ari. Kayanya bahasa Arab ini, walaupun 2 huruf, asalnya lebih 2 huruf di sini, tapi ada huruf yang dihilangkan. Ari, perlihatkanlah oleh engkau, maknanya fi'il amar di sini. Na, akan kami, iaitu Bani Israel tadilah. Ini cerita zaman Nabi Musa ni. Allah, akan Allah. Perlihatkanlah kepada kami ataupun akan kami, akan Allah. Maknanya di sini ada 2 maf'ul bih. Yang pertama na, Bani Israel tadi. Yang kedua Allah, akan Allah. Fi'il ari ini ataupun fi'il ara di sini, ini biasanya memerlukan dua maf'ul bih. Dan dalam ayat ini na dan Allah, 2 maf'ul bih. Perlihatkanlah kepada kami akan Allah. Itu maksudnya. Jahratan, terang-terangan. Secara terang-terangan. Jahratan di sini bukan maf'ul bih, walaupun ada bari atas di situ. Dia di sini bukan maf'ul bih, tapi nak menunjukkan keadaan. Keadaan Allah nak ditunjukkan itu tadi, bagaimana keadaan. Bukan akan terang-terangan, tetapi secara terang-terangan. Secara nyata. Dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, secara nyata. Jadi mereka meminta kepada Nabi Musa, pernah meminta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah secara nyata. Bayangkan melihat Allah. Kita melihat perkara ghaib, malaikat, jin dan yang lain-lain lagi pun tak pernah sama sekali. Ini kan pula nak melihat Allah. Dan ini satu bentuk kebiadapan lah. Apa hak mereka untuk minta perkara yang seperti ini, di mana kehormatan, kemuliaan Allah di sisi mereka, sehingga mereka nak minta
macam itu. Melihat malaikat, melihat jin dan perkara-perkara gaib yang lain pun tak dibenarkan oleh Allah. Ini kerana nak melihat Allah itu sendiri yang menciptakan segala perkara-perkara yang tersembunyi yang ada di dunia ini. Perkara-perkara yang tak boleh dilihat. Ayat ini sudah disebut sebenarnya dalam surah yang lain, iaitu surah Al-Baqarah. Pada kuliah yang awal dahulu, dia telah bincangkan berkenaan dengan Bani Israel yang minta kepada Allah untuk melihat zat Allah ini secara terang-terangan. Itu ayat yang ke 55. Ayat yang ke-55 surah Al-Baqarah. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika mereka berkata, ya Musa. Ketika kamu berkata, maksudnya qultum ni Bani Israel lah. Bani Israel, orang Yahudi. Wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan nyata. Ini ayatnya. Fa'akhadathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka kerana itu kamu disambar petir dalam keadaan kamu sendiri melihatnya. Jadi kerana murka Allah pada mereka ni, Allah mengutuskan petir untuk menyambar mereka ni. Kemudian dalam ayat yang tadi kita kembali, fa'akhadathumus sa'iqatu bizulmihim. Sama seperti ayat tadi. Maka telah mengambil ia akan mereka oleh petir. Jadi mana-mana ayat yang kita dah selalu baca tu saya terus terjemahkan. As-sa'iqatu oleh petir. Maknanya kalau petir mengambil ini, maka telah mengambil ia akan mereka. Mereka ni merujuk kepada Bani Israel tadilah. Oleh petir, maknanya kalau diambil oleh petir ni apa maknanya? Disambar. Disambar oleh petir. Bizulmihim. Bi itu bukan makna asalnya dengan lah. Tapi bila disesuaikan dengan konteks ayat, maknanya kerana. Kerana zulmi, kezaliman, mereka. Kerana kezaliman mereka. Jadi mereka zalim pada siapa sebenarnya di sini? Bukan zalim kepada Allah. Mereka zalim kepada diri sendiri. Kerana meletakkan diri pada tempat yang tidak sepatutnya. Ini tafsiran zalim yang sebenar. Zalim ini bukan perbuatan yang ekstrim. Bukan melukakan mana-mana pihak. Zalim tak semestinya seperti itu. Kita kata pemimpin itu zalim sebab tak bagi rakyatnya makan. Tak bagi keperluan yang sepatutnya, yang secukupnya kepada rakyatnya. Kita kata itu zalim. Sebenarnya zalim ini, sekecil-kecil perkara pun kita boleh katakan sebagai zalim. Kerana zalim itu, apa sahaja perkara yang tidak kita letakkan pada tempatnya. Itu makna zalim yang sebenar. Makna zalim yang hakiki. Walaupun menzalimi diri sendiri. Sebab tu ada istilah menzalimi diri sendiri.
Menzalimi diri sendiri ni tak semestinya membunuh diri, tidak semestinya melukakan diri dengan senjata, ya. Tetapi menzalimi diri sendiri itu juga, ini Al-Quran sendiri yang menggunakan keadaan zalim ini, ya, untuk perkara-perkara yang terlihat kecil oleh kita, tetapi sebenarnya sangat besar di sisi Allah. Kita membiarkan diri kita melakukan dosa-dosa kecil, walaupun dosa kecil, tapi itu sebenarnya dikira sebagai zalim sebenarnya. Kita jangan ingat zalim ini buat dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil pun sebenarnya zalim. Sebab dia dah masuk ke daerah zalim tu tadi. Zalim ini apa saja perbuatan meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Sebagai contoh, semayang lambat, solat di akhir waktu dengan sengaja, itu sebenarnya zalim juga. Walaupun belum lagi habis waktu tu, masih dalam waktu, tapi dia sengaja melambatkan, itu dikira sebagai zalim. Kerana tempat yang sepatutnya bagi semayang ini di awal waktu. Tempat yang seeloknya di awal waktu. Kenapa Allah bagi masa yang panjang itu? Untuk bagi kita ruang kalau kita ada urusan. Kalau semayang ni sentiasa nak di awal waktu, tempohnya 5 minit macam tu. Betapa ramai orang kita lihat sekarang ni, makin lama makin sibuk. Jadi itu kegunaan diberikan waktu yang secukupnya. Jadi kena ingat tu, zalim ini meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Apa saja perkara sekalipun. Kerana kezaliman mereka. Thumma, kemudian, ittakhadhu, mereka mengambil al-ijla. Ittakhadhu telah mengambil mereka al-ijla, akan anak lembu. Al-ijla ni asal maknanya anak lembu lah. Tapi bukan anak lembu, patung anak lembu. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, daripada selepas apa yang ja'at telah datang ia akan mereka al-bayyinat. Maknanya apa? Setelah datang kepada mereka, al-bayyinatu oleh bukti-bukti ataupun keterangan-keterangan. Fa'afauna, dua perkataan, maka afauna telah memaafkan oleh kami an dzalika, dari itu. Maknanya apa? Kemudian mereka menjadikan patung anak lembu. Asalnya perkataan patung ni tak ada. Dia anak lembu. Sebabkan patung tu bentuknya anak lembu, jadi digunakan perkataan al-ijla. Tapi sebenarnya patung anak lembu sebagai sembahan. Ini tambahan daripada tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti, al-bayyinat. Bukti-bukti itu apa? Mukjizat. Mukjizat siapa? Mukjizat Nabi Musa. Jelasnya mukjizat Allah lah. Tapi disandarkan pada Nabi Musa, kita panggil mukjizat Nabi Musa. Mukjizat ni datang daripada Allah. Apa sahaja pun mesti datang daripada Allah. Yang nyata. Al-Bayyinat ini makna asalnya keterangan-keterangan. Al-Bayyinah ataupun Tabayyun. Ini diambil daripada perkataan yang sama lah ni.
Al-Bayyinat, bukti-bukti, iaitu mukjizat yang nyata. Kerana apa? Peristiwa mereka minta pada Allah untuk lihat Allah secara nyata ini berlaku selepas ataupun bukan peristiwa itu, peristiwa menjadikan anak sapi tadi sebagai sembahan itu. Peristiwa ni berlaku selepas bila? Selepas peristiwa mereka dikejar oleh tentera Firaun melalui Laut Merah tu. Melalui Laut Merah yang dibelah oleh Allah atas izinnya menggunakan tongkat Nabi Musa itu. Selepas itu, walaupun mereka ni dah terang-terangan melihat mukjizat Allah depan mata, bayangkan, ini Laut Merah, bukan Selat Melaka. Kalau Selat Melaka tu kita pergi ke Port Dickson contohnya, kita pergi ke Pantai Morib, kita pergi ke Pantai Kelebang di Melaka contohnya, tengok Selat Melaka tu dibelah, sampailah ke Pulau Sumatera. Kita jumpa satu orang bawa tongkat, dia pukul air laut Selat Melaka tu, terbelah sampai boleh lalu sampai ke Pulau Sumatera tu. Siapa lagi kita nak percaya kan? Sudah tentulah orang tu kita akan jadikan sebagai ikutan. Jadi sampai ke tahap itu sekalipun, Bani Israel ini selepas mereka lihat peristiwa itu, mereka jadikan pula patung anak lembu sebagai sembahan. Apa kata mereka? Ini selepas peristiwa dibelah Laut Merah itu, mereka berkata kepada Musa, bila mereka ni lalu berselisihlah dengan orang-orang yang menyembah berhala ni. Jadi Bani Israel dia tengok benda tu macam cemburu, sebab dia tak ada benda nak sembah. Jadi mereka ni minta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan. Mereka anggap berhala itu sebagai Tuhan. Jadi mereka ini tak ada benda nak sembah. Jadi mereka minta kepada Nabi Musa untuk adakan Tuhan berhala-berhala seperti mana mereka sembah ini. Jadi sebab itulah mereka menyembah patung anak lembu tadi. Nah, ini kisahnya. Sebab tu Allah marah betul dengan mereka ni. Sehingga ini kita kembali pada ayat 54 surah Al-Baqarah. Ayat sebelum ayat yang kita baca tadi. Ayat 54 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Bittikhadhikumul ijla, dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Cerita patung anak lembu tu ayat sebelum tu lagi lah. Ayat 51. Tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ayat 51 ni ceritanya. Maka bertaubatlah, ayat 54 tadi, kata Nabi Musa,
Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kepada Allah yang menjadikan kamu. Bari ini menjadikan. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah anfusakum, diri-diri kamu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu. Ini adalah hukuman yang Allah datangkan kepada Bani Israel kerana kezaliman tadi. Mereka ni kalau nak hapuskan dosa-dosa besar ni, mereka perlu bunuh diri. Bunuh diri itu maksudnya apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, bunuh diri itu mereka yang tidak menyembah berhala tersebut, mereka lah yang membunuh sebahagian yang lain yang menyembah. Ini dalam kalangan Bani Israel sendiri. Mana yang tak menyembah tu dia yang membunuh. Dia yang menjalankan hukuman tersebut. Kemudian sebab itulah Allah kata summa afauna an zalika. Maka kami maafkan. Summa afauna an zalika. Kalau ikutkan ayat yang ke-55 tadi, summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu, ini ayat yang lain. Ini cerita yang tentang mereka minta pada Allah untuk diperlihatkan Allah secara nyata tu. Dalam ayat 153 tadi, kemudian Allah mengampunkan mereka. Bayangkan betapa tingginya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Walaupun kepada Bani Israel. Bani Israel ni banyak dosa dia. Bukan dua ni saja. Bukan dosa mereka minta supaya melihat Allah. Kemudian menyembah pula berhala. Menyembah berhala tu setelah mereka lalu Laut Merah pula tu. Dulu lagi. Ataupun selepas itu lagi. Mereka bunuh para Nabi. Mereka bunuh Nabi Zakaria. Mereka bunuh Nabi Yahya. Wa ataina Musa sultanan mubina. Dan kami telah memberi Musa kekuasaan yang nyata. Sultanan ini maknanya kekuasaan. Mubinan yang nyata. Untuk mengalahkan kaum kafir itu. Ini makna sultan. Makna asal bagi sultan yang kita ada di Malaysia sekarang ada 9 raja-raja Melayu. Sebahagiannya dipanggil sultan. Sebahagiannya dipanggil yang di-Pertuan. Sebahagiannya lagi dipanggil sebagai raja. Yang dipanggil sultan ini diambil daripada perkataan inilah, sultan, kekuasaan. Sultan itu ada kuasa yang tidak ada pada orang lain. Itu ayat yang ke-153. 154. Wa rafa'na, waw dan rafa'na, telah mengangkat oleh kami, fauqa, di atas, hum mereka, at-tura, akan gunung Tursina. Gunung gunung tu diangkat. Bukan bukit, bukan busun. Ini gunung diangkat. Bayangkan. Bimithaqihim. Bi dengan mithaqi, perjanjian. Him mereka. Disebabkan perjanjian setia mereka. Apa maknanya? Disebabkan
keingkaran terhadap perjanjian setia mereka. Ini disebutkan dalam tafsir Ibn Ar-Rahman. Disebabkan keingkaran mereka terhadap perjanjian tersebut. Wa qulna, dan qulna telah berkata kami, lahum, bagi mereka, udkhulu, masuklah olehmu. Udkhulu ni fi'il amar untuk mukhatab yang ramai, mukhatab yang jamak. Kalau perempuan, udkhuli. Maaf, bukan udkhuli, udkhulna. Kalau udkhuli dengan ya di hujungnya, itu untuk perempuan seorang. Dan fi'il amar ini untuk mukhatab sajalah. Untuk ghaib dia tak ada. Untuk ghaib kita tidak ada tasrif untuk fi'il amar. Sebab fi'il amar ini sudah tentu untuk pihak kedua saja. Bukan untuk pihak pertama, bukan juga untuk pihak yang ketiga. Sebab perintah ni untuk orang yang berada di hadapan kita. Kita tidak pernah memerintahkan kepada diri sendiri ataupun memerintahkan kepada orang lain yang bukan di depan kita. Jadi, udkhulu, masuklah olehmu, al-baba, akan pintu, sujadan, secara sujud. Sujadan ni dari segi makna, dari segi bahasa, sujudlah. Tapi sujadan ni bukan dengan sujud. Kalau dengan sujud, seperti mana kita sujud dalam semayang tu, macam mana mereka nak bergerak? Jadi sujadan ini maknanya apa? Dengan merendah diri, sujadan ini. Kerana memang makna, erti dari ataupun yang dikehendaki oleh Allah dengan perbuatan sujud ini untuk merendah diri. Apabila kita sujud dalam semayang, itu menandakan merendah dirinya kita kepada Allah. Masjid. Masjid itu tempat sujud. Sebagai ulama mengatakan huruf baris bawah pada perkataan jim tu untuk menunjukkan merendah diri. Mana-mana manusia masuk ke masjid ini, setinggi mana pun pangkatnya, raja sekalipun, bila dia masuk ke masjid, dia direndahkan oleh Allah dengan perkataan masjid itu tadi, jim tu baris bawah. Dan bahkan perkataan sujud itu sekali pun menunjukkan bahawa masjid itu adalah tempat untuk merendah diri. Jadi sujadan ini maknanya merendah diri dalam ayat ini. Masuklah kamu melalui pintu negeri itu dengan merendah diri. Pintu di sini, pintu negeri mana ini yang disebut di sini? Menurut pendapat yang lebih kuat ialah Baitul Maqdis lah. Baitul Maqdis. Kalau disebut dalam tafsir Ibnu Kathir pun disebut Baitul Maqdis. Tapi ada juga pandangan lain yang saya baca dalam tafsir Al-Azhar ni contohnya. Oleh Hamka menyebutkan bahawa ada juga yang mentafsirkan Jericho. Jericho ni tak jauh daripada Baitul Maqdis. Kalau nak cari di Google Map contohnya, kita tulis Jerusalem lah. Untuk Baitul Maqdis tadi, kita tulis Jerusalem. Jericho ni dia tak jauh daripada Baitul Maqdis. Dia berada di sebelah timur sedikit. Ejaannya J-E, tapi sebutannya Jericho. Ada juga yang menamakan sebagai Ariha, tempat itu. Kalau tak silap saya. Jadi apapun tafsirannya, itu tak ada pandangan yang betul-betul tepat lah. Tapi Jericho dan Baitul Maqdis ni dua tempat yang tidak jauh satu sama lain.
secara umumnya kita fahamlah bahawa tempat itu Palestin. Jadi tunduklah kamu bila masuk ke negeri ini. Kerana murkanya Allah ni, Allah nak mereka ni masuk tu jangan masuk macam tu saja, seolah mereka ni macam tak ada dosa pun dengan Allah. Sedangkan sebelum itu banyak benda yang diorang buat. Banyak sekali yang mereka lakukan yang mengundang kemurkaan Allah. Kerana mereka ni mereka ni dahulu mereka tak nak masuk ke tanah tersebut, ke negeri tersebut. Ke Palestin ni mereka tak nak masuk. Bila Nabi Musa ajak mereka ni masuk ke negeri tersebut atas perintah Allah, Allah sendiri suruh mereka masuk. Mereka tak nak masuk. Kerana alasan mereka di negeri ini ada satu kaum yang badannya besar. Jadi kalau mereka ni masuk, mereka takut dibunuh. Mereka takut diapa-apakan oleh kaum tersebut. Ini adalah ayat yang lain lah. Yang mana Bani Israel ni jawab arahan Nabi Musa ni, kamu pergilah kamu berdua. Kamu berdua tu maksudnya kamu dengan Tuhan kamu. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu itu ke negeri tersebut. Biarlah kami duduk di sini dulu. Macam tu mereka layan Nabi mereka. Jadi akhirnya apa hukuman Allah sebelum akhirnya mereka sampai juga ke negeri ini? Allah beri hukuman pada mereka ni sesat sesat-sesatnya. Tak jumpa hujung pangkal. Di padang pasir. Padang pasir itu disebut sebagai Tih, nama dia. Di desert ni gurun. Ni bernama Tih. Selama 40 tahun. Sesat selama 40 tahun. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. 40 tahun. Kalau 40 tahun umur kita ni dah ada anak dah pun. Jadi kerana mereka ni meninggalkan jihad tadi, Nabi Musa mengajak mereka jihad tadi, Allah menghukumkan dengan hukuman yang berat tadi. Jadi bila akhirnya Allah izinkan juga mereka masuk ke negeri ini, maka tunduklah olehmu. Masuklah dengan merendah diri. Jangan berkelakuan seolah-olah kamu ni tidak ada dosa langsung. Wa qulna, dan telah berkata kami lahum bagi mereka, Bani Israel tadi. Ini masih cerita zaman Nabi Musa ni, bukan cerita Nabi Muhammad tadi. La ta'du, jangan kamu, ta'du ni apa maknanya? Kamu melampaui batas. Fi, pada as-sabti, hari Sabtu. Dan kami juga memerintahkan mereka, janganlah kamu melanggar perintah larangan yang ditentukan pada hari Sabtu. Apa larangannya? Iaitu larangan menangkap ikan. Hari Sabtu Allah perintah kepada Bani Israel untuk berehat. Jangan keluar bekerja. Sampai sekarang pun umat Islam sendiri, kalau hari Sabtu mereka berehat. Kalau bekerja pun ada negeri yang bekerja hari Ahad, tapi dia cuti hari Sabtu. Dia cuti hari Jumaat. Ada negeri yang cuti hari Ahad, tapi bekerja pada hari Jumaat. Tapi hari Sabtu, semua negeri cuti. Ini sebenarnya adalah perintah Allah sejak zaman Nabi Musa lagi. Tapi akhirnya mereka ni melanggar arahan tersebut. Bani Israel ini melanggar arahan tersebut. Dan lalu Allah jadikan mereka ni sebagai kera-kera. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah mereka ni kera-kera yang hina kerana melanggar arahan Allah. Kerana Allah menguji
mereka pada masa itu dengan ikan yang banyak. Ikan tak pernah banyak. Sebelum-sebelum itu tiba-tiba banyak pula hari Sabtu. Jadi mereka tertariklah dengan banyaknya ikan itu, akhirnya mereka langgar arahan Allah. Mereka melanggar larangan Allah. Wa akhadna, dan akhadna telah mengambil kami, minhum daripada mereka, mitsaqan akan perjanjian, ghalidhan yang kukuh. Dan kami telah mengambil daripada mereka perjanjian setia yang kukuh. Maknanya ghalidhan di sini adalah sifat kepada mitsaqan. Jadi bila disifat kepada mitsaqan tadi kita panggil sebagai mausuf, yang disifatkan. Jadi ingat lagi apa yang perlu sifat ikut mausuf itu adalah 4 perkara. Sifat mesti ikut mausuf, sifat mesti ikut yang disifatkan dalam 4 perkara. Iaitu dari segi muzakkar atau muannasnya, kedua dari segi bilangannya, yang ketiga dari segi makrifah atau nakirahnya, yang keempat dari segi hukum nahwunya. Dari segi apakah dia marfu', dia mansub, dia majrur, majzum, dia mesti ikut. Kalau mitsaqan mansub, ghalidhan mesti mansub. Itu maknanya. Jadi sifat mesti ikut 4 perkara. Kalau dia tak ikut 4 perkara ini, ataupun salah satunya sahaja tidak diikut, maka dia bukan sifat. Sifat mesti ikut dalam 4 perkara ini. Dalam 4 semua perkara ini. Dan kami mengambil apa tadi? Mitsaqan. Maknanya mitsaqan di sini adalah maf'ul bih kepada akhadna. Mansub. Sebab tu dia jadi mansub. Sebab dia menjadi maf'ul bih. Ghalidhan bukan maf'ul bih. Walaupun dia dari atas, tapi dia bukan maf'ul bih. Tapi kenapa dia dari atas? Kenapa dia mansub? Sebab dia adalah sifat kepada mitsaqan. Jadi apa makna kami telah mengambil daripada mereka perjanjian setia yang kukuh? Perjanjian itu apa maknanya? Dalam tafsir Ibn Ar-Rahman disebutkan perjanjian yang mewajibkan mereka melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Itu perjanjian mereka dengan Allah. Mereka ni ada perjanjian dengan Allah, tapi mereka banyak langgar. Sebab tu Bani Israel ini, bukan kita je yang benci pada Bani Israel ni. Bukan kita saja yang benci pada Yahudi ni. Allah lagi benci pada, lagi kuat murkanya kepada Bani Israel. Sebab Allah ni Tuhan, dia maha tahu segala-galanya. Kalau kita mungkin sebahagian dari kita ni tahu kejahatan Bani Israel itu sekarang. Apa yang dia buat sekarang. Dulu jangan main-main. Mereka bunuh para Nabi. Nabi pun dia bunuh. Apalah sangat orang-orang Palestin. Jadi inilah sebenarnya ayat Al-Quran ini nak mengajar pada kita tentang satu tu benci pada Bani Israel lah. Tapi yang paling penting adalah jangan kita ni jadi seperti mana mereka. Jadi sekadar itu sajalah untuk kuliah kali ini. Sebab kita perlu menepati masa lah 1 jam. Semoga apa yang kita baca daripada ayat Allah ini menjadi pengajaran lah kepada kita di dunia dan yang memandu kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.